korang nak tahu tak macam mana ia berfungsi? Air hujan bercampur dengan keladak-keladak ataupun bahan bercemar akan memenuhi bahagian diverter chamber ini. Seterusnya, terperangkap di bahagian bawah dan memaksa bola pelampung yang kat dalam diverter chamber ini naik ke atas dan bertindak sebagai injak ataupun valve, dan seterusnya membenarkan air hujan yang bersih melepasi dan masuk ke dalam tangki simpanan air. Kotoran-kotoran ataupun bahan bercemar dalam air hujan biasanya akan terperangkap di bahagian bawah sini. Kalau nak bersihkan, senang aja. Sama ada bukakan penutup kecil ini kat sini ataupun penutup yang besar macam ni untuk memudahkan proses penyelenggaraan. Korang perasan tak ada lubang kat sini? Lubang ini membenarkan penipisan air yang berterusan supaya keladak-keladak ataupun bahan bercemar akan terbendap ke bahagian bawah diverter chamber. Benda ni dipanggil part fume valve, ataupun senang nak cerita, pelampung air yang biasa korang jumpa dalam rumah anda. Fungsinya adalah untuk mengekalkan paras air yang minimum dalam tangki simpanan air anda. Mesti korang nak tanya, kenapa kena ada paras air yang minimum? Dalam rainwater harvesting system ini, paras air yang minimum ini membolehkan pam air yang bersambung kepada sistem itu berfungsi secara berterusan. Walaupun air hujan yang disimpan dalam tangki ini agak bersih, tapi korang mesti ingat, air yang disimpan ini tidak boleh diminum dan hanya sesuai digunakan untuk kegunaan biasa. Mesti ada yang nak tanya, okay, boleh tak I gunakan tangki air hitam yang biasa? Sebenarnya boleh aja. Tapi kalau nak dibandingkan dengan tangki sebenarnya, mestilah ini lagi elok. Apa kelebihannya? Pertama sekali, cantik, nilai estetik yang tinggi. Kedua, reka bentuknya yang slim dan menjimatkan ruang, boleh aja diletak di mana-mana bahagian tepi rumah. Dan ketiga, permukaan licin di bahagian luar dan juga bahagian dalam menghalang perubahan alga. Dan ini semestinya menjamin kualiti air hujan yang cukup bersih. Korang rasa lepas ni korang nak simpan air hujan tak? Kalau nak, sila komen di bawah. Saya Agi dari ATKC Hardware. Kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Bye-bye.